Setiap hari Jumaat, suasana di masjid-masjid Johor lagi meriah. Bila solat selesai, orang ramai tak terus pulang. Sebaliknya, mereka berkumpul, beramal mesra dan berkongsi rezeki bersama. Melalui program Infak Jumaat, Kerajaan Negeri Johor nak pupuk semangat berkongsi rezeki dan kebaikan sesama komuniti. Hari ini, jom kita tengok sendiri macam mana program ini boleh rapatkan hubungan satu juadah pada satu masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Johor. Hari Infak Jumaat ini dimulakan pada awal Oktober hari itu, dan insyaAllah sehingga hujung tahun ini 132 buah masjid seluruh negeri Johor akan melaksanakan. Peruntukan sebanyak 1.716 juta ringgit disediakan. Dana diagih ikut daerah termasuk Johor Bahru, Muar, Batu Pahat, Segamat dan Kluang supaya semua rakyat dapat rasa manfaatnya. Di sebalik setiap bungkusan makanan, ada kasih, ada doa dan ada semangat untuk saling membantu. Program Infak Jumaat mungkin nampak kecil, tapi kesannya besar menyatukan hati, menghidupkan masjid dan mengukuhkan ukhuwah sesama rakyat Johor. Yuk berinfak. Kebaikannya dirasai bersama.